Okay, cara kita nak check macam mana spek Android kita ni betul ke tidak. First kita download dulu CPU Z ataupun CPU X. Okay, lepas tu bila dah download, dah install, kita guna inilah Play Store lah. Kita dah install, kita buka. Okay, kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini, kita boleh nampak dengan info-info ni. Okay, yang nak tahu kata spek tipu ke ataupun spek betul, bila spek betul, dia akan keluar sini lah. Berapa gig dia pakai. Okay, contoh kata ni 2 gig 32, dia akan tulis lah 2 gig. Balance dia akan ada kurang-kurang pun macam ni saya dah masuk 2-3 app, jadi dia kurang sikit lah. Ataupun kurang sikit pun dia tak banyak, balance ada lagi separuh daripada ni, daripada gig yang dia bagi tu. Macam ni ada 58%. Kalau spek tipu pula, dia akan keluar dia punya gig ni lebih daripada gig Android. Contoh 4 gig, dia akan tulis 4 gig lebih, 4.8 gig ke. Tapi dia punya free RAM dia ni ada 10% ke bawah je. Biasa 9, 7, 10, dia akan tulis 10% ke bawah je, ada berapa ratus megabyte je. Kat situ pun kita dah tahu, dah nampak yang tu adalah spek tipu, bukan spek ori.